cucu, ilmu bermalah di kelas nyata. Minda terbuka, bahasa jiwa, bahasa bangsa. Belajar bersama penuh bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, perkongsian pada kali ini cikgu akan terangkan bagaimana cara mudah untuk menyiapkan jawapan ulasan, terutama untuk murid-murid tingkatan 3. Baik, untuk jawab soalan ulasan, seperti biasa bila menggunakan teknik batas usirum ini, kita akan mulakan daripada ba sehinggalah ke rumus yang terakhir iaitu rum. Kalau sebelum ni rumus ataupun teknik batas usirum ini tidak lengkap kan? Tapi untuk soalan ulasan ni automatik teknik batas usirum itu digunakan secara penuh. Kerana merangkumi semua bahagian. Oleh sebab itulah cikgu hasilkan teknik batas usirum ini untuk memudahkan murid-murid menjawab soalan pemindahan maklumat dari tingkatan 1 ringkasan sehinggalah soalan pemindahan maklumat rumusan SPM. Baik, berbalik kepada soalan ulasan tadi, ini adalah contoh soalan ulasan yang cikgu gunakan pada kali ini. Dan kita akan mulakan cara menulis jawapan langkah demi langkah. Baik, kita mulakan pada bahagian ba terlebih dahulu, seperti mana yang tertulis pada nota ini. Untuk menjawab soalan ulasan, kita akan mulakan ba ataupun bahan itu dengan menggunakan mana-mana perkataan bahan yang terkandung dalam soalan. Contoh, kita lihat pada soalan, biasanya perkataan bahan akan terletak di penyataan soalan selepas perkataan lihat. Jadi, kita akan ambil perkataan poster ini sebagai bahan. Kalau pada perkataan soalan itu tertulis iklan, maka kita akan ambil perkataan iklan. Jika soalan yang keluar tu tertulis perkataan jadual, maka kita akan ambil perkataan jadual itu sebagai bahan. Dan murid-murid boleh lihat senarai bahan yang mungkin digunakan dalam penyataan soalan. Boleh jadi jadual, carta, graf sehinggalah poster dan iklan. Baik, kita sudah selesai untuk bahan. Seterusnya kita akan lihat bahagian tajuk. Langkah seterusnya ialah kita cari ataupun kita teliti iaitu tajuk. Untuk ulasan, seperti mana nota tersebut, tajuk dalam bahan. Maksudnya kita boleh ambil tajuk daripada bahan. Dan kebiasaannya dalam satu-satu soalan kita boleh ambil tajuk itu pada penyataan ataupun pada tulisan yang lebih besar. Biasanya saiz tulisan lebih besar dan digelapkan. Jadi kita boleh ambil untuk tajuk pada baris perkataan yang lebih besar. Contoh pada soalan ini ialah program minggu kerjaya. Maksudnya penyataan ini kita boleh ambil sebagai tajuk. Baik, seterusnya selepas sahaja kita teliti tajuk, kita akan pindah ke bahagian isi tersurat. Untuk isi tersurat, kebiasaannya kita akan ambil 3 hingga 4 isi. Hanya 3 hingga 4 isi dan isi-isi tersurat yang kita ambil itu mestilah yang kita boleh kaitkan dengan isi tersirat. Jelas? Isi tersurat yang kita pilih kita mesti boleh kaitkan dengan isi tersirat. Maksud isi tersirat, idea-idea lain yang kita boleh kaitkan. Jangan main ambil sahaja maklumat tanpa kita tidak dapat kaitkan dengan apa-apa idea lain. Baik, kita rujuk kepada
soalan. Okay. Setiap maklumat dalam soalan ini kita kira sebagai isi tersurat. Okay. Biasanya akan ada banyak isi tersurat yang dibekalkan. Walau bagaimanapun, murid-murid hanya perlu ambil 3 hingga 4 isi sahaja, okay, supaya tidak terlebih patah perkataan. Okay. Rasional yang kedua, kenapa kita kena ambil 3 hingga 4 perkataan sahaja? Kerana selepas isi tersurat, kita perlu buat isi tersirat. Okay. Surat dan sirat. Tersurat yang kita boleh ambil langsung daripada soalan, daripada bahan. Manakala isi tersirat pula yang kita kena fikirkan sendiri. Okay, kita kena buat perkaitan sendiri, kita kena fikirkan idea lain yang berkaitan dengan isi tersurat yang kita pilih. Baik, untuk soalan ini, okay, contoh bagaimana untuk kita pilih isi tersurat. Okay, contoh kita boleh kaitkan mungkin pada baris ini. Okay, contoh cikgu ambil baris ini sebagai isi tersurat yang pertama. Okay, dan pastikan kita boleh kaitkan kenapa unit kaunseling yang mengadakan program Minggu Kerjaya. Okay, kita boleh fikirkan mungkin dari sudut kenapa. Okay, ataupun kita boleh wujudkan persoalan itu dari sudut siapa. Unit kaunseling ni siapa? Okay, yang mengadakan program Minggu Kerjaya. Okay, jadi kita boleh ambil ini sebagai isi tersurat yang pertama dan mungkin untuk isi tersirat kita buat berkaitan. Okay, kenapa unit kaunseling? Okay, unit kaunseling. Okay, merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk membantu murid memilih bidang kerjaya. Okay, jadi ini contoh isi tersirat bila kita timbulkan persoalan kenapa. Okay, bila kita timbulkan persoalan kenapa. Contoh cikgu ambil isi tersurat unit kaunseling. Jadi cikgu boleh kaitkan kenapa kita kaitkan dengan unit kaunseling ni untuk program Minggu Kerjaya kerana unit kaunseling ni pihak yang bertanggungjawab untuk bantu murid memilih bidang kerjaya. Okay. Seterusnya kita pergi yang kedua. Okay, mungkin kita boleh tengok pada tarikh dan kalau masa tu kita tahu 20 Julai 2024 ni kena pada hari apa, mungkin kita boleh bagi tahu rasional dia. Okay, contoh kena pada hujung minggu. Okay, jadi mungkin kita boleh bagi tahu rasional bagi memudahkan ibu bapa turut serta kerana bukan hari bekerja. Okay, boleh jadi juga mungkin murid-murid pilih Dewan Seri Alam. Okay. Program ni diadakan di Dewan Seri Alam SMK Taman Kenanga. Jadi murid-murid kena bagi rasional lah untuk isi tersirat kenapa dibuat di Dewan. Mungkin supaya dapat menampung bilangan peserta yang hadir. Okay. Jadi kita boleh pilih ini sebagai isi tersurat. Okay. Isi tersurat yang kedua. Kemudian kita tuliskan rasional dia. Dewan yang bersaiz lebih besar dapat menampung semua peserta yang hadir. Okay, ataupun yang terlibat. Baik, seterusnya kita pilih mungkin dari sudut aktiviti. Jadi murid-murid boleh pilihlah mana-mana dua lagi isi. Okay, yang murid-murid boleh kaitkan pula dengan isi tersirat. Baik, kita teruskan daripada 4 aktiviti ini. Okay, murid-murid boleh pilih dua aktiviti yang murid-murid boleh kaitkan dengan isi tersirat. Okay, contoh
kita pilih aktiviti ceramah. Jadi kita kena fikirkanlah apa rasional aktiviti ceramah itu diadakan. Mungkin dari sudut tujuan, kebaikan, kesan aktiviti ceramah itu diadakan sempena program Minggu Kerjaya. Okay, mungkin kita berikan dari sudut tujuan. Okay, ceramah tersebut bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid berkaitan bidang kerjaya dengan lebih jelas. Okey, jadi bila kita pilih isi tersurat, kita terus kaitkan dengan isi tersirat. Okey, jadi maksudnya kertas soalan murid-murid tu perlu diberikan catatan lah, okey, supaya nampak memang murid-murid gunakan kemahiran berfikir yang diberikan tu dengan baik. Okey, seterusnya, okey, mungkin kita boleh pilih yang kedua ni, pameran kerjaya, okey, dan kita timbulkan lagi persoalan ataupun kita kaitkan lagi dengan rasional-rasional lain kenapa diadakan pameran kerjaya ni. Okey, jadi mungkin murid dapat berikan rasional lain dan rasional lain itulah yang kita panggil sebagai isi tersirat. Baik, mungkin kenapa diadakan pameran kerjaya? Okey, pameran kerjaya daripada pelbagai agensi, okey, membantu murid ataupun memberi peluang kepada murid untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Okey, jadi sebab bila pameran akan ada banyak meja-meja pameran yang terdiri daripada pelbagai agensi kan. Jadi mungkin daripada situ rasional yang kita boleh bagi murid-murid dapat ambil peluang untuk mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci. Jadi secara tidak langsung kita sudah selesaikan 4 isi tersurat dan kita dapat berikan 4 isi tersirat. Baik, seterusnya selepas sahaja kita selesai isi tersurat dan tersirat, murid-murid perlu hasilkan room. Ataupun kesimpulan sama seperti rumusan tingkatan 2. Jadi bahagian room ini kaedah yang sama juga kita gunakan, iaitu menggunakan struktur KTM-CAH. Dan ditulis dalam satu ayat. Contoh kita gunakan room. Pada bahagian ni kita tuliskan room. Kita mula dengan K terlebih dahulu, kesimpulannya. Kemudian tema kita ambil tema yang sama. Kita ambil tema yang sama pada penyataan tajuk program Minggu Kerjaya. Kesimpulannya program Minggu Kerjaya. Seterusnya kita pergi dengan M mestilah. Kerjaya mestilah. Kemudian kita berikan cadangan. Apa agak-agak cadangan yang boleh untuk program Minggu Kerjaya ni? Biasanya kita akan gunakan mestilah diadakan. Mestilah diadakan setiap tahun mungkin kan. Diadakan setiap tahun. Kemudian kita berikan harapan ataupun agar.
Okay, agar supaya ni berbentuk harapan. Apa harapan bila program Minggu Kerjaya ni diadakan setiap tahun? Agar, okay, harapan dia agar murid-murid dapat didedahkan dengan bidang-bidang kerjaya sejak dari bangku sekolah lagi. Okay, jadi ditulis dalam satu ayat. Okay, mungkin kalau ayat kesimpulan tu terlalu panjang, murid-murid boleh ubah suai lah. Yang penting murid-murid patuhi struktur KTM CA ini. Okay. Baik, secara tidak langsung setiap bahagian penting dalam aspek jawapan ulasan itu telah dipenuhi. Kita sudah tentukan ba. Okay, ba dia tadi poster. Jadi kita akan tulis poster menunjukkan. Kemudian tajuk kita hanya ambil semula. Okay, perkataan yang menjadi fokus dalam bahan. Okay, biasanya yang bersaiz besar dan untuk soalan ni program Minggu Kerjaya. Okay, seterusnya kita akan buat pencarian su ataupun isi tersurat dan kita kaitkan dengan isi tersirat. Okay, seperti mana yang kita telah buat tadi. Okay, ada 4 isi tersurat yang kita dapat pilih dan kita kaitkan dengan 4 isi tersirat. Okay, yang sesuai dengan isi tersurat tadi. Baik, seterusnya yang terakhir ialah kita membuat room ataupun kesimpulan gunakan struktur KTM CA dan kita telah hasilkan ayat kesimpulan kita dalam satu ayat ini. Baik, sekiranya murid-murid hanya menggunakan borang kerja ini, okay, selepas sahaja murid-murid lengkapkan borang kerja ini, maka murid-murid boleh salin semula dan tuliskan di kertas jawapan dalam satu perenggan. Okay. Dan saranan cikgu untuk soalan ulasan ini, okay, sebaiknya kita tuliskan isi tersurat dan tersirat itu secara berselang-seli. Okay. Contoh kita selepas kita nyatakan dianjurkan oleh unit kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenanga, kita terus buat ayat isi tersirat dia. Okay. Unit kaunseling merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk membantu murid memilih bidang kerjaya. Okay. Jadi saranan cikgu sebaiknya untuk soalan ulasan ini ditulis secara berselang-seli untuk isi tersurat dan tersirat. Okay. Itu sekiranya murid-murid menggunakan borang kerja. Okay. Sekiranya murid-murid menggunakan template pasang siap seperti mana yang cikgu kongsikan dalam perkongsian sebelum ni. Okay. Murid-murid tinggal pilih sahajalah. Okay. Tinggal pilih mengikut langkah demi langkah. Okay. Contoh untuk ba ataupun bahan kita pilih yang ketiga ini. Okay. Kemudian kita kaitkan dengan bahan yang kita tulis ataupun kita pilih dalam penyataan tadi. Okay. Penyataan soalan iaitu poster. Okay. Jadi kita tinggal tuliskan poster. Okay. Poster menunjukkan. Okay. Seterusnya untuk tajuk, okay, kita ambil sahaja semula, okay, tajuk yang telah diberikan pada penyataan soalan iaitu program Minggu Kerjaya. Menunjukkan, okay, program Minggu Kerjaya. Okay, selesai untuk ayat yang pertama, ba dan ta. Okay, seterusnya murid-murid isikan ruangan untuk isi tersurat. Okay, isi tersurat kita yang pertama tadi, program ini dianjurkan oleh unit kaunseling. Okay.
program ini diadakan oleh unit kaunseling. Okey, kita salin sama seperti dalam soalan. Unit kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenanga. Okey. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenanga. Okey. Jangan risau. Untuk panjang-panjang ni masih dikira satu perkataan kerana unit kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenanga ni kata nama khas. Okey, jadi jangan risau kalau agak-agak panjang kan. Tidak perlu risau kerana masih dianggap satu perkataan kerana kata nama khas. Okey, seterusnya kita pergi isi yang kedua. Okey, murid-murid boleh salin sahaja dulu untuk isi tersurat, tapi bila tulis dalam jawapan nanti murid-murid selang-selikan dengan isi tersirat. Okey. Okey. Seterusnya kita pilih isi tersurat yang kedua. Program ini diadakan di Dewan Seri Alam SMK Taman Kenanga. Okey. Program. Okay. Mungkin kita boleh pilih penanda wacana dululah. Selain itu, okey, program ini diadakan di Dewan Seri Alam SMK Taman Kenanga. Okey, kita semak balik. Okey. Program ini diadakan di Dewan Seri Alam SMK Taman Kenanga. Okey, seterusnya kita pilih penanda wacana seterusnya. Okey, dan kita masukkan yang kita pilih tadilah aktiviti yang dijalankan. Okey, aktiviti utama yang dijalankan ialah ceramah. Aktiviti utama yang diadakan ialah aktiviti ceramah. Okey. Dan akhir sekali, kita pilihlah akhir sekali. Okey, akhir sekali kita masukkan pula maklumat yang keempat, pameran kerjaya. Okey. Akhir sekali, pameran kerjaya turut diadakan. Pameran kerjaya juga turut diadakan sempena program ini. Okey. Jadi itu ruangan untuk isi tersurat, dan untuk isi tersirat kita hanya masukkan. Okey, kita hanya masukkan yang kita telah catatkan tadilah. Okey, kita masukkan di ruangan ini. Okey, mungkin kita boleh guna. Okey, kita pilihlah mana-mana ayat bantuan ataupun frasa bantuan. Okey. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana unit kaunseling merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk membantu murid memilih bidang kerjaya. Okey, yang seterusnya yang kedua, okey, kita ambil dewan yang bersaiz besar. Okey, mungkin kita boleh pilih mana-mana. Okey,
Ataupun kalau dia tidak ada pilihan di situ, kita terus isi sahajalah. Okey. Dewan yang bersaiz lebih besar dapat menampung semua peserta yang hadir. Okey. Seterusnya, kita ambil yang ketiga. Okey, yang ketiga tadi, ceramah tersebut bertujuan. Kalau kita sudah ada idea, lebih mudahlah, lebih mudah dan lebih cepat. Okey, contoh, kalau ada ayat bantuan kita boleh ambil, kalau tidak kita boleh buat ayat sendiri. Okey, hal ini bertujuan, okey, kita tinggal tambah. Okey, untuk memberi, ataupun mungkin kita boleh tukar hal ini tu kepada ceramah ini. Ceramah ini. Okey. Dan yang terakhir, isi yang keempat, kita boleh ambil. Okey. Dan kita masukkan di ruangan ini. Mungkin kita mau ambil dari bentuk contoh. Okey. Boleh juga sebagai contoh. Sebagai contoh, pameran kerjaya daripada pelbagai agensi. Okey, seperti mungkin university, okey, ataupun IPTA dan IPTS. Okey. Sebagai contoh, pameran kerjaya daripada pelbagai agensi seperti IPTA dan IPTS beri peluang murid untuk dapatkan maklumat yang lebih terperinci. Baik, apabila semua isi telah dilengkapkan, kita beralih ke bahagian penutup ataupun rumus semula kesimpulan ini. Sama juga kita hasilkan mengikut struktur KTM CHA. Kesimpulannya ada tema, mestilah, kemudian kita berikan cadangan, agar dan harapan. Dan memandangkan kita telah hasilkan pada ruangan ini tadi, maka kita ambil dan kita salin dan kita tampal sahaja di dalam template. Kita masukkan sahaja di dalam template. Jadi ayat kesimpulan kita pun telah siap. Seterusnya kita lihat pada bahagian, sebab bila kita gunakan template pasang siap ni, dia automatik akan, kita boleh terus lihat jawapan pada ruangan inilah. Kita boleh terus lihat jawapan pada ruangan ini. Untuk lebih jelas kita boleh copy, kita salin dan kita tampal di dalam bahagian ni. Contoh, untuk lebih besar kita besarkan. Kemudian kita suntinglah mana-mana yang perlu. Jadi bila kita pindahkan, dia akan jadi satu jawapan yang lengkap dalam satu perenggan. Dan bila murid-murid gunakan borang kerja, lebih kurang begini jugalah, murid-murid kena salin semula dan tulis dalam satu perenggan yang lengkap. Dan bila gunakan template pasang siap itu, jangan risau kerana isi tersurat dan isi tersirat murid-murid akan automatik akan jadi berselang-seli.
Okey, contoh kita lihat pada bahagian ni, okey, isi tersurat dia, program ini diadakan oleh Unit Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenanga. Okey, dan isi tersirat tadi kita tulis hal ini dikatakan demikian kerana Unit Kaunseling merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk membantu murid memilih bidang kerjaya. Okey, jadi template pasang siap itu cikgu telah setting supaya tulisan ataupun maklumat itu terletak secara berselang-seli. Jadi dia lebih mudahlah supaya murid-murid tinggal salin dan tampal pada kertas jawapan sahaja. Okey. Untuk yang zaman-zaman digital ni, okey, kebanyakan murid-murid menggunakan peranti. Jadi lebih mudahlah. Okey, jadi lebih mudah dan jika ada kemudahan printer, murid-murid boleh tinggal print dan jadikan itu sebagai jawapan. Okey, dan untuk dihantar kepada guru mungkin murid-murid boleh salin semula, okey, bagi membiasakan jari jemari murid-murid untuk menulis jawapan dengan lebih kemas dan teratur. Okey, biasakan yang hebat, hebatkan yang biasa. Anda boleh dapatkan panduan penuh dalam e-buku Teknik Batasusirum ini. Semoga perkongsian pada kali ini memberi manfaat buat anda semua. Jangan lupa tonton video seterusnya pula berkaitan cara menulis jawapan rumusan SPM. Jom sebarkan manfaat ini kepada lebih ramai orang lagi dengan like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih.